Apa tu kau rasa? Ini pemadam. Dan kakak pakai spray baru. Ini pemadam tu guys. Kita dah siapkan pensel. Kakak tunjukkanlah tu pemadam apa, jenis apa. Ini ada pau, nasi goreng, daging, mie, sudu, garpu. Betul ke tu pemadam kakak? Betul. Apa bukti dia? Ya, okay, kita conteng dulu satu. Kakak dah conteng tu ke guys? Kakak conteng ni. Kita nak guna yang mana ya? Kakak ambil yang mana satu? Ambil apa? Ambil mie. Yes. Ini memang boleh padam. Cantik aja. Tengok. Tengok mana? Oh, betul lah pemadam. Tapi sekarang pemadam dia cantik semua macam makanan. Umi tengok pun lapar. Macam betul-betul je. Cuba tengok. Kau tengok. Tapi sekali kan kita mewarna. Wow. Kita warna guys. Sekarang kita nak warna. Kita letak dulu dia ya semua ni. Nak color apa? Handawi nak warna apa? Jadi guys, kita color apa je ke? Ada apa aja? Ada sini colornya. Ini kita dah color guys, nanti tak dapat color. Masuk ni, ini sediran sini. Cantik. Kakak nak warna yang satu ni. Itu jus oren tak buat lagi? Jus oren tu? Janganlah macam aspati pink. Aspati pink tu ada rambutan. Rambutan. Cik. Sekarang ni kakak nak mewarna. Kita tengok kakak punya mewarna, okey? Lapar tengok ada pau, nasi. Allah, lapar ni macam makanan betul-betul kalau kita tengok dia. Tengok. Sekarang ni kakak dah mula mewarna. Cuma tak kakak. Dia kakak pakai sepit. Rambutan kan merah. Tak apa. Tengok kreativiti kakak. Warna apa kakak nak guna pun okey je. Tak kisahlah warna pink ke, purple ke. Tadi kakak test warna tak boleh guna ke. Tak apa, teruskan. Teruskan pakai warna lain. Waktunya saya nak ada buku tu K-pop. Buku K-pop. K-pop Hammer Hunter. Nanti kita beli ke. K-pop Hammer Hunter tu Rumi, Zoe, Mira. Yang itu yang bapak dia tu kan syaitan. K-pop Hammer Hunter.
Nanti kita beli, okey? Okey. Sekarang ni kakak colour buku buah-buahan rambutan dulu, okey? Sepatutnya kakak nak buku Cabot Hammer Hunter. Kau ingat tak kalau siapa-siapa yang ingat, bagi tahu kakak tahu. Kalau tak ada balik kakak kan tahu namanya. Kalau kakak lagunya je tak ingat. I know. Alam masih. Aku sedih. No. Kau tadi kau lagi satu telefon. Aku je dah buka. Boleh dah ni. Kita sambung sekejap lagi, okey? Sambung semula. Yang ini hasil rambutan yang kakak warna tadi. Tengok, cantik tak? Daripada kita tengok lama-lama kan kakak, dia macam ni. Macam COVID. Kan, COVID-19. Macam tu, macam kuan. Kau pandai. Kita nak kalah apa lagi? Durian dah. Durian dah. Kuning dah. Mangga dah. Ni apa ni? Manggis. Manggis dah. Nanas dah. Manggis dah. Durian dah. Rambutan dah. Mangga dah. Apa ni? Belimbing. Durian dah. Banaga dah. Boleh? Banaga dah. Ni apa ni kenapa? Kenapa belum? Ni apa? Pan. Buah betik. Belum. Ais. Jus oren. Jus oren. Belum. Donut dah. Kek dah. Coklat dah. Aiskrim dah. Apa ni? Susu coklat. Coklat dah. Cupcake dah. Ini dah. Semua dah. Tahu ada satu ni guys. Kalanya yang ada kosong je. Yang kosong tinggal apa saja? Jus oren, betik, Betik dan pisang. Ni. kita colour pisang lah, pisang. Pisang. Sini banana. Kadang-kadang kan Umi terfikir macam mana dia orang ada kreativiti untuk buat pemadam yang jadi macam ni. Kan? Kakak dia beli tadi. Macam tidak je. Tak ada. Pakai warna pensel kayu lah, kayu. Tak nampak. Tak nampak. Maaf lah guys, sebab kakak punya warna dah lama beli, dia dah macam masuk angin. Sekejap lagi kita tengok hasil kakak mewarna pisang dan temikai ni, okey? Tengok tak hasil kakak mewarna. Wah, cantiknya. Bendera Putrajaya. Bendera Putrajaya? Tapi tak ada dia punya gambar lah. Pandailah kamu ni. Tak ada dia punya. Tak ada dia punya gambar semua. Saya tak pandai sangat. Yang bintang dengan bulan tu? Bukan. Bukan bendera Malaysia. Bendera Putrajaya. Pandailah kamu. Saya tak pandai gambar ni. Tak apa. Gambar dia yang susah-susah. Pasti saya nak buat bendera ni. Okay guys. Bendera apa pula? Cuba kita tengok. Bendera apa pula akak nak buat? Lepas tu Bendera apa tu? Malaysia.
Umi pun tak jangka dia pandai melukis bendera Apa ke bulan tu? Tengok mana? Apalah. Tak pandai sangat lukis bulan. Bulan kan cermin. Bukan macam tu. Macam ni sini. Umi tunjuk sini macam ni. Sini ada biar. Bukan macam tu. Bulan sabit macam ni. Ini Umi buat. Bulan sabit macam ni. Walaupun dia macam tak cantik tapi menjadi juga macam ni bulan sabit. Kalau ni macam tembikai. Kenapa bulan awak mengandung? Comel lah dia, cantik lah dia. Pipi mugil-mugil. Mana pipi saya? Nanti akak dah siap, kakak tunjuk, okey? Hasil punya bendera kat kawan-kawan, okey? Kawan nak tengok tak hasil yang tadi akak nak buat bendera Malaysia. Lepas tu ada lagi satu bendera akak buat. Pam. Palestina. Cantiknya Palestina. Nanti saya buat. Yang ni bendera Malaysia ni. Buat bendera Malaysia panjang sikit. Minta maaf ya. Kalau yang ini paling bagus. Minta maaf. Contoh akak kan. Minta maaf ya. Okey. Kotak. Kak sampai sini saja. Konten kita jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa support konten kakak, adik-adik kakak dan kawan-kawan kakak, dan jumpa sore hari. Bye. Kakak cantik. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanti kita buat lagi ya, apa yang ada lagi kita buat macam yang lekat ada di dalam tulang. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.